Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita masuk balik ke Pulau Cili. Kita nak tengok, kita dah kutip hasil 3 hari lepas. Hari ni kita ada kutip juga, cuma hari ni kutip yang nampak merah-merah sikit lah. Yang dah merah betul tu yang terlepas malam. So 2 hari, sebab ada orang tempah hari ni tadi. So esok kita akan kutip hasil balik lah. Kita nak tengok hasil dia, tengok buah penuh buah, nampak? Sampai apa nama ni, tumbang-tumbang pokok. Tumbang pokok ni kita dah betulkan bahagian sana. So bahagian sana kita dah betulkan. Yang ni kita akan cut pelan-pelan lah. Dan saya tak bagi ramai lah untuk buat kerja ni, takut pokok patah. So kita agak lambat sikit lah nak naikkan dia. Nampak? Ini pun sebab kawasan ni kawasan angin kuat. Lepas ni kita akan buat plot baru. Plot baru tu kita akan letak sebagai, maksudnya kita akan letak atas para lah. Nampak buah dia penuh. Buah saja. Okey. Ini tumbang juga ni. Nanti kita akan betulkan ni. Kita akan betulkan balik semua. Tengok. Terus dengan buah situ Hari yang merah-merah ni lah. Yang gini-gini kita nak kutip lah hari ni. Kita pilih-pilih. Hari ni kita select. Banyak je? Berapa kilo lah? Sudah 18 kilo je. Ni tengok ni. Sekejap. Ni kita pilih yang merah-merah betul lah hari ni. Okey. Itulah semua dia. Saya tak masuk lagi dalam sana. Kita akan tambah belakang ni satu plot lagi. Maksudnya kita akan tambah belakang sana tu dalam 1,500 pokok lagi. Buah ni. Nampak tu? Ni nampak jelas sikit. Ni pun nampak jelas sikit. Ya. Okey, itu sajalah. Saya nak tengok dia orang asingkan ni. Sebab ada tempahan sikit tadi. Kita sistem pengairan situ lah. Tengok buah. Alhamdulillah lah kali ni. Mudah-mudahan kita boleh kutip banyak kali lah. Tengok. Nampak kan? Nampak? Ni bersama, nampak? Buah saja. Tapi biasalah, orang selalu main cili, dia tengok ni biasa je ni. Tak adalah hebat sangat. Nampak? Daripada bawah ni memang kita nampak lah. Okey, itu sajalah untuk kali ni. Saya hilang fokus pula kamera saya ni. Untuk kali ni itu sajalah. Lain kali kita akan tunjuk lagi lepas kita kutip hasil nanti. Kita nak settlekan order yang runcit dulu, order runcit. Sebab kalau nak jual borong semua pun tak berbala juga. Harga cili tengah agak rendah sekarang. So kita cuba ambil order runcit sekali. Okey, Assalamualaikum. Bye bye, jumpa lagi.